Yang betul tak? Yang sebahagian jalan di Tanjung Tok Kong tu telah diberi nama Jalan Sheikh Ibrahim. Sebelum tu, repost dan share video ni dulu. Sheikh Ibrahim ni merupakan bekas Presiden Persatuan Melayu Pulau Pinang yang keempat. Dari tahun 1930 hinggalah ke 1934. Memang sejak dulu lagi orang-orang lama kat Tanjung Tok Kong ni menyebut jalan sepanjang 124 meter ni dengan nama Jalan Sheikh Ibrahim. Asalnya, tapak jalan ni adalah pasar pagi, pasar malam dan madrasah At-Taqwa. Tapi lepas mereka bangunkan Pangsapuri Warisan Tanjung pada tahun 2014, mereka terus namakan jalan ni kepada Jalan Tanjung Tok Kong Lama. Jadi kita ambil kira lah dengan luahan penduduk asal di sini, maka kita terus daftarkan nama Jalan Sheikh ini ke dalam rekod jabatan sebagai nama jalan yang telah diluluskan. Sheikh Ibrahim ni juga merupakan seorang dermawan yang banyak bantu penduduk di sini. Betul tak? Menarik tak fakta ni? Kalau menarik, mohon follow sekali.